Dia tu kedekut, miskin. Dia tu kedekut, miskin. Lawa-lawa lah, Mat. Macam mana aku nak bagi bapak aku beli laptop ke aku? Berat ni. Beradi. Sedap ni. Ini mesti ada apa-apa nak bodek ni. Ish, tak adalah. Ayah, kawan-kawan Adi kan? Kawan-kawan Adi semua ada laptop baru. Adi je yang tak dapat lagi. Boleh tak kalau ayah belikan untuk dia pula? Adi, gaji ayah tak masuk lagi. Sabarlah sikit. InsyaAllah nanti ayah belikan. Ayah tak habis-habis. Nanti itu lagi. Sampai ke sudah tak dapat laptop. Boleh dulu lagi tau ayah ni. Cik tipu. Tak habis-habis tipu. Rumah numpuk dengan arwah ibu. Ayah tu tak ada harta langsung. Kerja pun kerana buruk kan. Sakit lah kepala aku ni. Hari-hari macam ni boleh stres tau. Ini pada sakit tau. Sakit. Agak laptop ni kan. Berapa ratus laptop ni? Berapa ratus? Ui, beribu. Bapak kau beli lah. Bapak aku belikan. Untung lah bapak beli. Asal kat tu. Bapak aku tu sampai kiamat pun tak beli. Dia tu miskin. Tak baik juga ni tu. Kau nak dengar cerita tak ni? Cerita apa ni? Cerita pasal bapak aku lah. Cerita apa lagi? Kau ni Adi. Pasal bapak kau lagi. Kalau boleh, seharian ni dari pagi sampai malam bapak kau saja kau nak cerita. Ni cerita baru. Bukan cerita macam semalam. Cerita baru. Fresh lagi ni. Baru malam tadi jadi. Cerita. Aku ni kan nak beli laptop lah kan. Lepas tu aku minta lah kat bapak aku. Lepas tu tahu dia cakap apa? Tak ada duit. Tak ada duit. Padahal berlambak duit dia. Dia tak nak bagi. Dia tu kedekut, miskin, malas. Sebab tu lah dia tak ada duit. Apa kau cakap ni, Di? Kau cakap apa tadi? Bapak kau tak nak belikan kau apa-apa. Habis tu makan, minum kau semua dia yang tanggung kau. Alah, pergi mampus lah. Aku nak laptop. Aku minta kat dia bukan sekali dua, banyak kali lah aku minta. Tak dapat. Tak ada duit. Laptop ni kita punya kehendak, keperluan kita kan salah nampak. Sorry. Keperluan kita. Dia dah dia kat dunia ni dia dah senangkan kau. Dia akan pastikan kau senang kat dunia ni. Dan kat akhirat nanti pun dia senangkan kau. Kenapa kau cakap macam tu? Tu bapak kau tu. Tak baik. Yelah. Sibuk hari ni. Bukan tahu pasal family aku. Ini phone aku. Pakcik Google. Kau nak slide pun tak boleh. Bapak aku kan miskin. Beli phone kat pasar karat. Boleh. Hello Cik. Ada kat rumah Amin ni. Dengan Amin tengah lepak. Ayah accident. Ya Allah, bapak aku. Sekejap cik. Saya balik. Aku balik dulu. Aku balik dulu. Dah, aku balik dulu. Biasa tu. Tahu.
hatiku selembar daun melayang jatuh di rumput. Nanti dulu biarkan aku sejenak terbaring di sini. Ada yang masih ingin ku pandang, yang selama ini senantiasa luput. Sesaat adalah abadi. Sebelum kau sapu tamanmu setiap pagi. Hatiku selembar daun melayang jatuh di rumput. Ya. Adi minta maaf tau. Ya. 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 Ayah kan dah tak ada. Ni makanan mana pula dah ni? Adik. Tu ada makanan sikit kat dalam. Ni pakcik dah nak bawa ajar sikit kat luar. Makan lah. Okey. Adi makan dulu ah. Makanan. Apa? Nasi lemak. Aku ni dulu ayah selalu beli. Makan dulu lah. Begitulah kehidupan seorang anak yang tak tahu apa itu erti pengorbanan seorang ayah. Ya, saya tahu ramai daripada kita yang pernah menyesal. Benda dah tak ada, baru kita nak menyesal kan?
Perjuangan seorang ayah sangatlah perlu kita hargai. Sebab susah macam mana pun kita, tapi ayah takkan pernah buat kita rasa susah. Nafasmu kadang tersengal, memikul beban yang makin syarat, kau tetap bertahan. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar legam